hantu kembali lagi. Okey. Dah sedia tadi. Siapa yang nak mulakan dulu? Tadi semangat kamu banyak pura-pura je kan? Bagi yang lain dulu. Adik-adik dah nampak tadi Tuan Zul buat demo. Ya. Sekarang harap adik-adik buat dengan betul. Okey, siapa nak buat dulu? Okey. Semangat Kaim. Semangat. Okey. Tak apa. Yang penting kamu semua dah cuba kan? Okey adik-adik, tadi kita dah buat. Senang ke susah? Yang susah bagi Ganesha je. Tak apa. Kita masih banyak lagi halangan yang perlu ditempuhi. Kamu boleh buktikan Ganesha. Lepas ni kita nak tengok halangan yang keempat pula ya, Cik Tuan Abu. Okey, sebelum kita pergi halaman keempat, selalunya ada kartun. Tak ada kartun ke ni? Dah tentulah ada. Tuan Abu pun semangat nak tengok kartun ni. Harap kawan-kawan pun semangat juga. Jadi, tengoklah kartun pokok seterusnya. Ya, kita tengok kartun. Yeay.